Hai, kembali lagi dalam Hani Molek Baking. So hari ni kita resepi yang kelima, kita nak buat mochi bite. Ini adalah bahan-bahan dia untuk kita buat mochi bite. Okey, kita ada tepung pulut. Kita ada tepung jagung. Kita guna tepung jagung. Kita guna gula, garam, minyak masak dan susu coklat. Okay, jom, tu je bahan-bahan dia. Bahan-bahan dia, kita masukkan 2 tepung pulut, 2 cawan tepung pulut, kemudian tepung jagung, kemudian tepung jagung 4 sudu besar, gula 4 sudu besar juga, 2, 3, 4. Dan kita masukkan garam, 1 sudu kecil garam, 1 sudu kecil garam. Minyak 4 sudu besar minyak. Minyak 4 sudu. Minyak 4 sudu besar. Dan kita masukkan 3/4 susu coklat 2 kali. Kemudian nanti kita kacau. Kita kacau nanti, lepas kita kacau tu, sebelum kita nak masuk apa namanya, kukus, kita tapis dulu ya. Tapis dulu. Kita kacau bagi sebatin. Kita kacau bagi sebati. Nanti nak kukus kita tapis sebab takut ada yang ketul-ketul kan. Sebab dia ada ketul-ketul tu tau. Nanti tak cantik. Tapis-tapis.
Okay. Sekejap. Kita kukus selama 30 minit. Kita ambil foil ni, kita tutup supaya air tak masuk lah. Okay, kemudian ambil garpu, kita tebuk sikit. Kukus dah rosak. Dah pecah. Okay. Ya. Panas. Kita masuk dalam mixer. Untuk uli, patutnya boleh je uli guna tangan. Masuk dalam ni, so kita mix dalam mixer sampai likat. Mix je sampai likat, sampai berkilat. Boleh je uli-uli guna tangan. Okay, kita dah mix sampai dia likat macam ni. Dia boleh je nak guna tangan, tapi lenguh lah. Lambat. Kokor dalam ni untuk kita gaul dia, jangan bagi melekat. Kita makaskan tangan dulu. Peng. Okay, untuk nak gaul-gaul tu, panas-panas tu gaul tau. Tapi kalau rasa tak tahan, guna mixer je. Kalau ada hand mixer, okay. Itu yang tak mix. Panas juga. Wow. Dia tak melekat ya. Nampak? Sebab kita guna mixer. Kita cuba. Oh, besar betul. Kecil sikit. Ada saya. Diam. Okay, dia nak kecil sikit, so kita buat besar ni. Macam okey. Dia besar sangat tak? Okay, so kita letak dalam ni. Nampak macam jadi? Okay. Okay. Jadi. Diam. Okay. Okay. Kita buat besar-besar sikit, kenyang sikit makan. So, kalau nak bagi dia bulat, kita macam pusing-pusing sikit. Macam kita buat bakso. Oh, macam mana? Okay. Kita buat banyak-banyak. Ikut saiz yang Suka anda hati lah minat. nak buat. Rasanya kalau lagi kecil lagi sedap lah, sebab lagi rasa. Lambat. So, kita Macam tu je. Dia sama je proses. Dia lebih kurang danggur, tapi kita jadikan nama dia mochi bite. okay, suka. Besar kau. Okay. Bentuk dia macam ni. So, kita salutkan dengan serbuk koko. Terpulang boleh je nak salut dengan tepung. Bentuk dia macam ni. Dia kenyal-kenyal. So, yang ni kita ada dia punya, apa panggil apa? Chocolate sauce. Chocolate sauce. Filling. Okay, ni coklat. Crumb dia. Sebenarnya terpulang. Suka hati korang. Kan untuk jual pun boleh. Untuk makan dengan family pun boleh. Dia macam ni. Okay, kita dip dalam tu. Okay. Kita dip dalam cookie crumb. It's up to you guys. Allah, tak kena jari. Dah ke? Abang. Okay. Dia bentuk dia dalam dia.
bentuk dia. Ni rasa kosong. Tapi ada rasa juga. Cuma kita salut sedap. dengan ni tak salut dengan. Jom rasa. Sabar. Jom. So korang jangan lupa subscribe, like, comment and share untuk dapatkan resepi lagi dari Hani Molek Baking. So bye. Jumpa lagi nanti. Bye. Okay dah.